ini kurang daripada sebulan lagi. Pertama, sebagai mukaddimah saya katakan, tuan-tuan bayangkan jika sekiranya ini adalah Ramadan terakhir. Dalam episod hidup kita, tahun depan tak sempat dah Ramadan. Satu. Tuan-tuan bayangkan bahawa walaupun ini bukan Ramadan terakhir, tapi Ramadan yang Allah bagi masa ni kita sihat. Tahun depan kita tak sihat, uzur, paralyzed, wal'iyazubillah, dan teruk. Maksudnya tak mampu nak ibadat. Tuan-tuan bayangkan jika sekiranya pada bulan Ramadan ini kita diberi kemudahan dan keselesaan. Berbanding dengan satu masa nanti kita diuji dengan kekuatan tubuh badan, kemampuan ekonomi. Begitu juga akal yang kita ada ni baik, tidak lupa, tidak nyanyuk. Tuan-tuan bayangkan ini adalah Ramadan terakhir. Kalau Ramadan terakhir, apa yang kita nak buat? Tuan-tuan, saya nak kisah macam mana saya tengok sahabat-sahabat kita. Bukan sekali, bukan dua kali, bahkan puluhan kali. Lebih kat 10 tahun dah. Setiap kali Ramadan biasanya saya pergi ziarah Banduang Akhir. Beri tazkirah, ceramah, ajak makan, jamu buka puasa. Macam mana kita letakkan dia ni Banduang terakhir, inilah Ramadan terakhir.